Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang brother daripada Perak ni, dia himpun semua tau. Hai-hai mistik biasa jadi kat dia waktu dia pergi mengai. Dia ni macam-macam dia mengai. Udang galah lah, ikan ruan lah. Lagi apa lagi, menengai di pantai, di laut apa kan. Tapi dia pun heran, banyak-banyak pengalaman dia kan. Di tengah laut tak biasa jadi hai-hai mistik ni. Kukuk kena kacau ke kan, nampak apa-apa ke. Tak biasa lah. Di pantai ada lah kan. Jadi itulah brother yang nama AD ni, yang daripada Perak ni kan. Yang mula ni cerita dia, masa tu dia pergi mengai dekat Teluk Senangin tau. Teluk Senangin. Ikut kat awal lagi dia keluar pada rumah tau. Pukul 9 malam keluar pada rumah. Tapi dia pergi melepak dulu. Barang-barang mengai dah ada dalam kereta tau. Lepak punya lepak, ralik punya ralik kan. Sampai pukul 11. 11 tu baru dia keluar lah pada pok lepak sama kawan dia. Barulah dia pergi mengai. Kira dia pergi seorang-seorang ni ke Teluk Senangin ni. Kira jarak kampung dia dengan Teluk Senangin ni tak apa jauh sangat lah. Pelan-pelan bawa kenderaan pun setengah jam macam tu lah, lebih kurang kan. Jadi malam tu, dia pergi kawasan yang batu besar-besar lah. Tu Abang Eddie kata apa, di Teluk Senangin ni, ada kawasan yang batu kecil-kecil. Ada yang kawasan yang batu besar-besar lah. Tempat yang dia pergi ni, kawasan batu yang besar-besar ni. Kira boleh pergi duduk atas batu tu. Tapi agak bahaya jugalah kan, licin kan, ada lumut. Orang kata pandai-pandai lah cari tempat kan, batu yang sesuai lah. Jadi dia punya target dia ikan semilang ke, ikan senangin ke, apa lagi. Macam-macam ikan lah kan. Ada kot dekat pukul 12 baru dia start mengai. Sementara nak siap-siap barang apa kan. Jadi duduklah dia melepak seorang-seorang. Ada lampu dia pasang. Haban dia nak tengok apa, barang-barang dia kan. Nak buat kerja apa, pasang umpan. Gelap sangat pun tak nampak juga kan. Dia lebih kurang pukul 2 pagi dah. Dapat ikan dah kan. Sebelum tu pun dapat juga ikan. Dia tak sebut ikan apa. Tapi yang kali ni pukul 2 pagi ni, dia bagi tak ikan senangin dah. Masa dia tarik ni kan, kayuh batang mancing, seronok dia kata, macam besar kan. Ikan tu pun dia bergerak-bergerak apa. Bila naik ke atas, dia pun ambil ikan tu pegang. Hai, kenapa ikan ni sejuk? Macam baru keluar pada peti air lah ikan tu. Satu lagi apa yang pelik kan, ikan tu keras lah. Rupanya ikan tu dah mati lah. Mata ikan tu pun dah tak ada lah. Sampai ikan mati. Tapi yang peliknya, pasal apa umpan ada dalam mulut ikan? Nah, mata kai kan, duduk dalam mulut ikan. Jadi Eddie dah pelik ni. Dia mula tengok sekeliling. Kau ada apa-apa nak jadi ni? Tengok sekeliling, belakang dia pun dia tengok tau. Ada perempuan seorang. Perempuan tu sebiji macam manusia. Rambut dia pun tak panjang mana, dekat bau ya. Orang dia kecil-kecil kan. Tapi Eddie tak berani suluh. Daripada kali pertama tengok, dia tahu dah yang ni bukan orang. Dia pun tengok kat arah perempuan tu. Adalah 2-3 minit. Apa yang perempuan tu buat kan? Dia berjalan pergi ke tebing. Dia turun dalam ayak lah. Mula sampai takat lutut, sampai takat paha, takat pinggang, takat dada, paras leher, sampailah perempuan tu tenggelam lah. Apa Abang Eddie buat tak tahu. Dari awal dia syok, yang tu bukan orang. Punca tu nak suruh aku pergi tolong tu. Lagi dengan aku lemah kan. Eddie pun duk tengok kat arah perempuan tu tenggelam kan. Lama, sampai pukul 5 pagi dia tengok. Bukanlah tengok direct. Dia duk jeling-jeling kan kawasan perempuan tu tenggelam kan. Tak ada apa yang timbul pun. Tu sampai pukul 5 pagi tu dia kata apa, aku dah agak dah, bukan orang dah. Mujurlah benda tu dia jadi kat situ ya. Nanti bila dia balik apa kan, tak ada lah nak mengusik di rumah apa kan. Benda tu jadi kat situ, habis kat situ ya. Yang cerita kedua Eddie ni, yang ni dia mengai udang galah dah. Dia bukanlah dekat kampung dia, dekat daerah dia jugalah di negeri Perak ni. Tapi kita tak sebut lah tempat dia kan. Tempat dia mancing malam tu kan, dia dekat bawah jabatan dah. Dia jabatan yang macam flyover tu kan. Dia mengai di bawah tu. Di atas pun ada orang dia mengai juga. Tapi sebabkan hari tu hari biasa dah, tak ada orang mengai. Kalau hari cuti nampak jugalah ada orang pergi mengai kat situ dah. Malam tu pukul 12 juga, dia sampai kat situ, dia start mengai. Dia pakai 7 batang rod udang kan. Jadi pukul 12 sampailah pukul 2 pagi. Umpan tak sentuh langsung. Punya bebal kan, tak tahu nak buat apa kan. Raja dah pasang umpannya, tapi umpan habis kan, mau tak geram kan. Jadi pukul 2 pagi tu baru start dapat udang dah. Dia mula meriah dah. Sini tu kayuh, sana duk makan. Pergi kat sana kayuh lagi, sana pula makan. Kan dia pakai 7 batang mancing kan. Jadi sibuk dah. Waktu Eddie sibuk tu, kedua pagi lebih tu. Pergi balik kan. Rupanya di belakang dia ada orang tua seorang duk perhati dia. Eddie pun kalih tengok. Makcik ni mai daripada mana? Yang ni Eddie tak tahulah. Ini hantu ke orang kan. Lama makcik duduk tengok dah. Lampu dia pasang dekat tempat dia saja. Tak sampai dekat makcik tu. Tapi nampak hantu orang. Nampak tu orang tua lah. Eddie pun duk renung. Dia sahkan betul orang tua. Makcik, mai daripada mana?
Eddie pun tanya kan. Lepas Eddie tanya macam tu, dia kalih dah. Berjalan dah. Berjalan, dia naik ke atas jabatan kan. Dia duduk menyanyi atas jabatan. Tu yang Eddie kata apa? Cakap sorang-sorang kan. Hang nak karaoke kan, nak buat band atas tu kan, ikut suka hang. Aku main sini nak mengai udang kan. Tu yang Eddie kata seram jugalah kan. Tiba-tiba terpacak belakang kita. Walaupun tak tahu yang tu hantu korang kan. Tapi dah terpacak belakang kita. Kita pula sorang-sorang. Ay, terkejut kot. Kalau pendapat si Eddie lah. Dia sangka tu mungkin orang. Mungkin lah kan. Ya, benda yang betul tak tahu. Bukan tempat dia tu. Kampung orang dia pergi kan. Kalau betul orang gila kau kan. Dia pun tak tahu. Ada betul tak orang gila kat situ kan. Dia pun tak pernah tanya orang. Dan waktu siang ke apa. Dia lalu kat situ tak pernah nampak pun. Pakcik yang sebegitu rupa. Tak pernah jumpa kan. Jadi agak was-was lah. Orang ataupun hantu. Siapa-siapa pun terkejut no. Seram no. Tiba-tiba terpacak belakang kita. Dah lah kita sorang-sorang kan. Aish. Kalau terkejut tu silap-silap boleh terjun dalam sungai no. Yang ni pula Eddie tak seorang lah. Dia pingan kawan dia nama John. John ni jiran sebelah rumah je pun. Dia terangi nak ikut pergi mengai. Malam tu dia pergi mengai ikan siakap lah. Dia dekat kawasan macam jabatan macam tadi kot. Tapi ni tempat lain tau. Tempat mengai udang tadi lain. Ni dia pergi tempat lain. Dia situasi lebih kurang sama lah bawah jabatan lah. Jadi si John yang ikut abang Eddie ni. Dia siang tadi dia kerja. Dia letih pun terangi nak pergi mengai kot kan. Jadi Eddie pun bawa kan. Dia peduk berdua lah kat bawah jabatan ni. Masa tu pukul 1 lebih kan. Yang si John ni letih kerja punya pasal. Dia terlena dah. Batang mancing dia abang Eddie tolong tengok dah. Jadi masa si John terlena ni. Rupanya dia mimpi dah. Selepas tu lah baru dia cerita balik dah. Dia mimpi apa dah. Ada orang tua seorang. Ni kuku dia panjang ni. Dia duduk main cakap si John. Jadi dalam mimpi tu. Yang si John ni duduk tepih tangan. Jangan buat aku, jangan buat aku, jangan buat aku. Duk tepih-tepih tangan orang tua tu kan. Pakcik yang main cakap lah kan. Jadi Eddie tengok gelak lah. Dia ni mengigau ni kan. Tak apalah mengigau kan. Nah selepas tu John dia bangun, dia berlari terjun dalam sungai. Oh yang ni kacau. Yang Eddie pula kena terjun nak pergi ambil si John kan. Masa John dah jatuh dalam sungai kena ayak. Baru dia sedap kan. Dia rasa Eddie ya tarik dia pergi ke tepi dah. Bila naik ke darat kan. Sama-sama gelak dah. John pun tak tahu apa jadi ke dia. Selepas tu lah John cerita balik. Yang ada makcik-makcik kuku panjang main cakap dia. Dia nak lari pada tu lah kan. Yang Eddie pula cerita. Aku nampak hang mengigau. Duduk tepi-tepi tangan. Aku mana tahu hang tepi apa dalam mimpi hang. Tapi dia terus mengai juga malam tu. Dia tak balik. Tapi yang lawaknya kan. Tu Eddie kata apa. Selang 10 minit kan. Ataupun 15 minit. Ataupun lama sikit kan. Dia bergelak lah. Teringat. Lepas tu tenang balik kan. Lama sikit teringat gelak sama-sama kan. Sampai ke pagi macam tu. Teringat. Tu yang Eddie kata apa. Apa jadi kat John ni. Orang kata biasa kan. Gangguan lah gangguan. Tidur pula bawah jabatan. Tempat-tempat macam tu. Tempat tak elok kan. Adalah tu main kacau dia dalam mimpi tu kan. Yang ni pula bukan cerita mengai. Cerita menjala. Ni zaman Eddie muda ni kan. Itulah aktiviti dia dulu kan. Boring-boring bawa jala kan. Tapi dia bukan seorang lah. Ni dia pergi dengan kawan dia nama Asrul. Asrul ni bukanlah kawan dekat-dekat rumah. Ni kawan dalam kampung kan. Tempat mereka menjala ni dalam kampung jugalah. Tapi sebenarnya jauh juga pada rumah kan. Walaupun dalam kampung lah. Malam tu boleh kata awal lagi mereka menjala. Mereka start pukul 10 malam. Target mereka sampai pukul 2 macam tu lah kan. Ronda lah ke pari-pari kampung kan. Jala demi jala. Sampai satu kawasan ni kan. Tempat dia biasa lah. Bukanlah tempat seram sangat pun. Nampaklah dekat-dekat situ ada pokok pisang apa kan. Tempat biasa lah. Macam suasana kampung kita biasa tengok ni lah. Masa jala kat situ kan. Jala dah baling dah. Nak tarik dah. Abang Eddie jala ni. Yang member dia duduk tengok. Tarik. Tiba-tiba Eddie terlepas jala dah. Tanya si member dia. Hang perasan dah tadi. Sambil dia bergelak dah. Senyum-senyum dah. Tu member dia kata. Aku nampak macam tangan tadi. Dalam jala tu. Tu yang Eddie kata. Aku pun nampak macam tu kak. Apa dia weh? Kak nak patung ke apa kak? Tarik sekali lagi kan. Tadi dia terlepas. Tarik lagi jala. Nampak tangan bergerak-gerak dah. Dalam jala tu. Terlepas lagi kan. Dua-dua orang mereka pakai gelak lah. Weh, betul ke apa kita tengok ni? Tu dia buat apa dah. Mereka tarik juga jala. Tapi mereka tak duduk kat tepi-teping. Mereka duduk belajar sikit lah. Tarik lah. Tak ada apa pun. Ingat ikan pun tak ada lah. Masa tu mereka duduk sembang balik kan. Baik kat mana tangan weh? Sebab nampak jelas. Mereka tengah suluh jala. Sebab dua-dua orang mereka pakai lampu dekat kepala tu. Memang jala nak tengah naik tu. Eddie ni dia suluh nak tengok ada ikan ke tak kat jala. Tapi nampak tangan hitam tu. Sebelah je tangan tu. Lepas tu member dia kata apa. Dah Eddie. Macam petanda tak elok lah. Jom kita balik kan. Itulah last. Dia berjala malam tu. Lepas tu dia balik dah. Yang ni pula cerita Eddie seorang.
Yang ni dia mengai ikan kawan petang-petang. Nak santai-santai kan. Dalam pukul 4 lebih dia mengai. Sampailah maghrib dia akan balik dah. Sampai maghrib lah selalunya baru dia balik dah. Dia ni jenis mengai ikan kawan ni. Casting kan. Jenis mengai atas motor dah. Sampai satu tempat berhenti. Tak payah turun pun. Baling. Adalah 5 minit ke 10 minit kan. Dapat tak dapat pindah lagi. Macam tu lah seterusnya sampai maghrib. Dia akan berpindah-pindah tempat dah. Tempat yang dia pergi pindah ni jauh-jauh, bukan dekat-dekat. Kira kena start motor pindah pergi tempat lain kan. Di masa maghrib tu, dia ni nak hala balik dah. Tapi dia duduk singgah-singgah juga mengai, duduk try-try dah. Sebelum-sebelum tu dah dapat dah ikan, tapi nak seronok kan. Ada satu kawasan ni, pari dia besar juga. Lebih kurang macam 10 meter je punya luas. Besar pari tu. Di seberang sana ada pokok buluh, rimbunan pokok buluh dah. Pokok buluh besar ni. Jadi kat situ macam menarik ya. Eddie pun berhenti ya. Kali ni dia tak duduk atas motor, dia turun terus. Nak bagi puas sikit nak baling kan. Dia pun duduk mengai tau. Baling banyak kali baling ni. Masa tu dah maghrib dah pun. Dia duduk tengah baling umpan kayuh, baling umpan kayuh. Dia duduk renung juga kat pokok buluh tu. Awal-awal tu dia renung tak ada apa. Bila lama-lama kan. Apa dia putih panjang tengah-tengah pokok buluh. Dalam pokok buluh tu. Putih panjang. Duk kata dalam hati ni, hai dia ke ni? Dia ni maksudnya hantu kan? Jadi Eddie pun duk jeling-jeling kan. Dia tak nampak rambut ke muka ke tak nampak. Nampak putih panjang je. Dia pun sama-sama juga lah. Dah senja masa tu kan. Eddie dia tunggu apa tau. Nak tengok dia bergerak ke tak. Yang tu ya. Tu yang dia duk mengai lama ni sampai gelap. Benda ni sekelip mata ya. Waktu dia tengah baling umpan, dia tengok umpan. Dia jeling sekali. Tak ada benda putih tu. Kat situ Eddie dah tahu. Memang dia. Tambah-tambah waktu senja macam tu kan. Memang dia punya time kan. Duk berkeliaran, keluar apa kan. Tapi Eddie tak kelang kabut pun. Dia naik atas motor dia sebelum dia nak bergerak tu kan. Dia bercakap dekat arah pokok buluh tu. Hoi, jangan ikut aku lah. Duduk diam-diam kat rumah hang situ. Eddie kata macam tu kat benda tu. Tapi masa tu tak nampak dah. Dia hilang dah. Benda tu tak melarat sampai di rumah pun. Dia dekat pokok buluh tu ya. Nampak kat situ, habis kat situ. Yang ni pula cerita Eddie kan. Dia mengai dengan orang veteran. Pakcik-pakcik. Orang kata otai di kampung. Dia pakai batang buluh ya. Abang Eddie pun pakai batang buluh juga. Sebab gaya mengai macam tu. Memang kena pakai batang buluh. Yang special lah pakcik yang Abang Eddie ikut ni. Nama dia Pakcik Syahril ni. Mata kai dia buat sendiri dah. Sekali tengok macam beli kat kedai. Tapi ada kelebihan lah kan. Dia ada sengit-sengit sikit kan. Special sikit lah. Adalah 2-3 jenis juga mata kai yang Pakcik Syahril ni buat. Ada yang pakai spoon. Game mengai tak lah kan. Kalau mata kai ada spoon ni untuk apa kan. Spoon. Macam sudu kan. Lepas tu mata kai biasa. Dia buat sendiri dah. Jadi kalau mengai dengan Pakcik Syahril ni. Memang Pakcik Syahril akan bagi mata kai. Dekat Abang Eddie. Abang Eddie kata. Kalau lah ikan makan. Tak miss punya. Orang kata apa? 99.99. Lebih kurang tu lah kan. Nak bagi tahu yang mata kai tu menjadi lah. Kalau betul kena ikan makan. Lekat punya lah. Jadi malam tu yang mengai ikan ruang dengan Pakcik Syahril ni. Cara mengai orang panggil mengelau kan. Mengelau. Pakai umpan katak hidup. Tarik lah umpan tu atas hayak. Parai-parai hayak kan. Siapa katak berenang kan. Tu ikan ruang tangkap makan kan. Dia pakai buluh tau. Kalau nak casting. Susah. Sebab gelap malam-malam. Walaupun ada lampu suluh kan. Tak sesuai. Tu cara orang dulu lah kan. Orang lupa ada lagi mengai macam tu. Pakai buluh panjang kan. Jadi Abang Eddie dengan Pakcik Syahril ni. Dia peduk jarak jauh tau. Sebab dia pun nak berjalan. Bukan dua setempat. Masa tu pukul 3 pagi dah. Ikan dalam raga motor. Dah banyak dah dapat dah. Sampailah pukul 3 lebih tu. Yang Pakcik Syahril panggil lah. Eddie, amai sat. Nak tengok tak? Nak tengok tak? Eddie pun duk tanya pada jauh kan. Apa dia? Pakcik Syahril tak abang dah. Eddie kena pi baru dia tahu apa dia. Jadi bila Eddie berjalan kaki sampai kat Pakcik Syahril kan. Pakcik Syahril pun tunjuklah seekor ikan ruang. Masih ada kai dah kat mulut dah. Duk tergantung lagi. Tu Pakcik Syahril dia pegang. Dia tunjuk kat Eddie. Eddie hang tengok ikan ni. Apa yang pelik dah. Masa Eddie baru sampai. Duk tengah berjalan ni. Dia kata biasa ikan ni. Apa yang pelik. Bila Eddie sampai dekat kan. Bibiang dia macam bibiang orang. Mata duduk kat depan. Ikan ruang ni. Bukan ikan lain. Kalau ikan ubi tu. Nampaklah mata dia ke depan sikit. Ni ikan ruang. Mata kat depan. Mata dia kan. Macam mata orang. Mata dengan mulut nampak macam manusia lah. Yang si Eddie pun terkejut jugalah. Enjok ke belakang sikit. Risau ni. Main mana ikan ruang mata ke depan. Mulut macam mulut orang. Lepas tu Pakcik Syahril kan. Dia selok mulut ikan tu. Gigi macam gigi orang. Terus Eddie kata pakcik lepas. Jangan duk tunggu lama-lama. Lepas. Jadi Pakcik Syahril kan. Dia buka mata kai. Dia lepas tau. Lepas tu dia kata dekat ikan tu. Dah layak kan. Siapa suruh hang makan umpan aku? Aku cari yang lain.
Lain yang makan kan. Siapa suruh hang makan? Jadi hang jangan salahkan aku lah. Pakcik Syahrir lah cakap dalam ayat macam tu. Ikan tu tak tahu lah pergi mana. Lepas kan. Jadi lepas habis mengai pada malam tu tak jadi apa kan. Esok tu pakai duk sembang balik lah pasal ikan pelik tu. Kawan-kawan yang dengar cerita ni, mereka tak percaya dah. Tapi itulah, Eddie dengan Pakcik Syahrir yang tengok sendiri benda ni. Kalau pendapat Pakcik Syahrir kata apa, biasa tu tengah-tengah malam, dia ngusik kita tu kan. Sebenarnya tu ikan biasa ya. Tapi dia buat bagi kita tengok nampak macam tu dah. Dia kacau kita tu kan. Lagipun dia tak melarat, ikut ke pergi ke rumah ke bawa kacau sampai di rumah kan. Tak melarat macam tu pun. Itulah noh, himpunan cerita Abang Eddie. Sepanjang pengalaman dia duk mengai-mengai ni kan. Dia ni mengai lama dah. Daripada umur belasan tahun sampai lah ni duk mengai. Kalau lah ni dia suka mengai di kolam dah. Berbayak kan. Selesa sikit lah. Sebab lah ni berusia dah kan dia ni. Lebih kepada mengai pun nak santai-santai lah.